Kemudian lagi Ali Ahmad dia bertanya, bilakah fog light depan dan belakang digunakan, Datuk? Fog light ini selalunya waktu hujan. Dan juga negara kita tak perlu fog light. Tetapi bagi kereta yang telah ada fog light, tak apa, dia boleh masuk. Terutama kereta CBU. Untuk kereta nasional yang mana ekspor, dia ada fog light. Yang mana lokal tidak perlu ekspor, dia tidak ada fog light. Kerana fog light ini dia lebih cerah lagi pada biasa. Betul. Jadi menyilaukan. Itu adalah gunaan untuk waktu malam dan waktu kabus. Okey. Terusnya Aida Syakila dari Skudai JB bertanya, macam mana nak mengatasi masalah suhu kereta yang selalu naik. Dia kata bila dah stop enjin pun tiba-tiba kereta bunyi mendrum, macam ada bunyi padahal dah berhenti dah dan tarik kunci pun, tapi masih lagi berbunyi. Suhu tu tinggi. Itu bukan menderam, itu auto fan dia terus bekerja kerana temperature kepanasan. Ini akibat daripada pernah ditaruhkannya air pipe. Bila pernah taruh air pipe, dia punya klorin mendak di dalam tangki. Walaupun kita dah tambah air, buang air kita tambah, tapi klorin dia tidak akan keluar dalam tangki. Jadi kepanasan ini akan berlaku apabila kebanyakannya kenderaan itu sesak, masuk dalam kesesakan. Bila dia masuk dalam kesesakan, temperature akan naik, kenderaan tak bergerak, aircon tinggi. Ini akan menyebabkan temperature terus tinggi. Yang keduanya, kenderaan ini tidak pernah tukar thermostat dia. Jangan lupa pendengar-pendengar di luar sana, thermostat perlu ditukar setiap 7 tahun. Perlu, tak rosak tukar juga. Sebab nak jaga dia punya temperature. Kalau kita langsung elok lagi boleh pakai, pakailah, tak apa, tak ada masalah. Bila dia naik je temperature, terus tukar thermostat dia. Thermostat tak mahal pun. Dia punya rubber tu je, dia punya spring. Tukar je itu, tak ada masalah lah. Okey. Baik, okey. Dari rakan kita ada Azhar dari JB Pasir Gudang. Katanya nak tanya fungsi gear S untuk Proton Suprema. Suprema S, Suprema pun betul. S Sport. Itulah best. Kena masuk yang tu. Tapi jangan risau, dia akan gunakan bahan bakar lebih sikit daripada biasa. S adalah untuk sport. Dia ada 2 kategori dekat situ. S dengan E. E tu secara silent mode, tapi dia ada E. E stand for economy. Dan S tu adalah sport. S button tekan saja, kita akan dapat feel power dia, G-force tinggi. Okey.